dengar apa itu 8S? Apa itu 8S? Amalan 8S dalam pengurusan pelanggan ialah panduan bagi kita sebagai penjawat awam untuk memberikan perkhidmatan yang mesra, cekap dan berkualiti tinggi. Ia merangkumi 8 elemen utama iaitu salam, sayang, segak, segera, sempurna, sensitif, senyum dan sopan. Sayang, apakah maksud sayang untuk amalan 8S dalam urusan pelanggan? Jom kita tengok. Pertama, menjalankan tanggungjawab dengan amanah. Kedua, sentiasa bersikap profesional dan mengikut etika. Ketiga, menjaga perilaku dan berdisiplin. Dan akhir sekali, mengamalkan sikap terbuka. Okey, jom next ke seterusnya. Seterusnya, saya akan menerangkan topik sensitif. Sikap sensitif dan prihatin terhadap keperluan pelanggan perlu diamalkan tanpa mengira masa dan tempat. Kita perlu peka serta responsif terhadap keperluan pelanggan. Kita juga perlu memastikan segala maklumat yang disalurkan kepada pelanggan adalah tepat dan betul, di samping mengambil tindakan mengikut kesesuaian. Itulah yang dimaksudkan dengan sensitif. Seterusnya, kita akan beralih kepada Syafiqah. Untuk poin seterusnya adalah senyum. Pertama, berikan senyuman yang ikhlas semasa berinteraksi. Yang kedua, senyum ketika bercakap agar para pelanggan dapat merasakan kemesraan. Yang ketiga, berikan senyuman mengikut situasi. Untuk poin seterusnya, saya serahkan kepada Cikgu Suhaila. Poin yang seterusnya ialah sopan. Sifat sopan dalam bertuturan dan perlakuan akan melahirkan hubungan yang baik dan suasana yang selesa untuk pelanggan. Sebagai penjawat awam, kita perlulah memastikan percakapan kita sentiasa sopan, lemah lembut tetapi tegas. Contohnya dengan memberikan layanan yang mesra dan sopan kepada pelanggan, menggunakan intonasi yang sesuai dan memakai pakaian yang kemas sesuai dan sopan mengikut peraturan-peraturan berpakaian yang telah ditetapkan. Poin yang seterusnya saya serahkan kepada Cikgu Syairah. Amalan 8S yang seterusnya ialah salam. Terima pelanggan dan balas salam dengan mesra. Perkenalkan diri, tanya urusan dengan jelas dengan nada yang sesuai. Okey, kita dengar pula apa amalan yang seterusnya daripada Cikgu Mina. Saya Cikgu Mina akan menerangkan S yang seterusnya iaitu segak. Segak merujuk kepada penampilan diri dan pembawaan diri yang kemas, profesional dan bersih semasa berinteraksi dengan pelanggan. Segak juga boleh merangkumi penampilan diri yang bersih iaitu pakaian kerja dan bersih dan teratur. Yang kedua, kebersihan diri merangkumi penjagaan rambut yang terurus, kuku bersih dan penampilan yang menyenangkan. Yang ketiga, bahasa tubuh padan yang positif. Berdiri tegak, bersikap terbuka dan menjaga kontak mata dengan sopan. Dan yang keempat, nada suara yang profesional, bertutur dengan jelas, sopan dan mesra ketika berinteraksi dengan pelanggan. S yang seterusnya saya akan serahkan kepada Cikgu Ain. Amalan 8S yang seterusnya adalah segera. Kita hendaklah melaksanakan tugasan tersebut dengan kadar segera. Sebagai contoh, sekiranya kita menerima panggilan daripada pelanggan, kita hendaklah menyambut panggilan tersebut dengan kadar segera tanpa menunda-nundakan. Baiklah, amalan 8S yang seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, Cikgu Atika. S yang terakhir dalam 8S adalah sempurna. Sempurna bermaksud kita memberikan perkhidmatan dengan cepat, tepat dan memenuhi keperluan pelanggan tanpa sebarang kecuaian ataupun kesilapan. Yang kedua, kita haruslah memberikan maklumat yang tepat, jelas dan tidak mengelirukan kepada pelanggan. Yang ketiga adalah kita mengikut garis panduan yang telah ditetapkan untuk memberikan perkhidmatan kepada pelanggan. Secara kesimpulannya, amalan 8S menjadi kunci kepada penyampaian perkhidmatan yang cekap dan berkualiti. Dengan mengamalkan 8S, ia menggambarkan profesionalisme dan juga dedikasi di dalam tugas kita. Akhir kata daripada kami kumpulan 9, dengarlah pantun ini. Manis sungguh si buah kuini dibawa orang ke tepi perigi. Amalan 8S kita hayati, perkhidmatan cemerlang, rakyat dihargai. Terima kasih.